Assalamualaikum. Tiga resipi dalam satu video. Jadi saja ni. Resipi potik tu mai tengok sekali dah. Resipi mula-mula kita nak buat air masak merah beg rumah kita dia. Cara guna mai tengok sekali. Mula-mula ke kita buh minyak masuk dulu sikit. Lepas tu buh air putih masuk sikit dah. Pak Imon nak ulah dah. Lepas buh air putih kita buh air masuk. Ni kita pakai air ketul dah. Lepas tu kita goreng sikit. Goreng biar tu air tu masak luar sikit dah. Bobo masak dah dah. Lepas air kita boleh dah ke, kita bocak merah masuk dah. Ni agak-agak jangan banyak sangat, tak mau hitam dah. Lepas bocak merah dah ke, kita goreng sikit biar air tu gelomok ngacak molek dia. Agak tu boleh dah ke, kita masuk air boleh senduk. Lepas tu goreng dia sikit dah. Lepas kita buat air lepas tu kita tunggu air ni masak sikit dah. Mudah-mudahan biar air tu surut sikit dah. Ni agak tu air kita masak lah ke. Kita mai tengok kakah menu air masak merah kita dia. Gopo tik kita bakar. Kakah ya ke sakai kita bakar dalam 2 sudu dah. Lepas tu becing ni suka hati dia. Lepas becing sok cirai. Sok cirai tu bersikit dah. Lepas sok cirai buat cicak boleh 2 sudu. Lepas tu cicak potong dah. Agak ambil dia suruh 3 kali cak dia dia. Lepas itu berkakah siap dah ke, kita goreng ambil kakah cu molek tu dah. Agak tu kakah cu dah. Kita mai tengok sayur juga gopo tik kita bakar. Tunggu masa bawang besar kele. Taruh ni yo. Lepas tu kita buh masuk. Lepas itu buh sayur siap dah ke. Kita goreng biar atas sayur tu bobo masak dah. Jangan masak sangat dah. Makan tak sedap apa bila kele. Kele yang masak sangat tak sedap makan. Ni kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh nak kek buh pinggir dia. Lepas kalau piak kena menu ni jangan lupa tu nak kecil tik kita kelai tik dah. Ni menu air merah kita tak payah li. Tapi yang nak buat boleh kita rawat dia. Tak faham mana boleh komen bawah dah. Ni air merah beg kapur-kapur rumah kita dah. Sudah dah boleh kita dah. Resipi yang kedua lala goreng selasih. Cara-cara lagu mana cuba tengok sekali dah. Mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Lepas tu tunggu air panas molek dah. Buat air gelegat dah ke tu boleh lala masuk. Lepas tu gau lala masuk molek dah. Kata kodah masuk dah. Agak boleh dah ke tangguk. Sejak air dulu dah. Lepas tu kita mai tengok cara buat kata sogi. Mula-mula buh minyak, buh air putih. Lepas tu lada dah. Cili api merah. Tumis bila lada bawang tu masak molek dulu dah. Ni masak kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita buat air masuk dah. Lepas tu mai tengok kakah jaga apa tik kita bakar. Saka, becing, air cicak. Sok pokok tong. Lepas tu sok cirai sikit dah. Sok cirai yang banyak kodai dah. Kita tumis kakak cium molek dulu dah. Ni kodai ni acil dah ni. Lepas tu kita terecak tu tengok rasa lah mana dah. Agak terasa boleh dah ke kita buh daun lasih masuk dah. Daun lasih ni masa siap panggil by huruf ha dia. Lepas tu kita buh lalai kita celur saat ni masuk. Lepas tu kita goreng wi glomok dengan rasa molek dulu dah. Kalau piak kena menu beg ni jangan lupa tekan like kecil tak dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu boleh lah kita kek buh pinggir. Kalau piak nak kita buat menu gopo lagi boleh lah komen mari dah. Kalau piak atau menu ni jadi tak jadi boleh komen royak juga dah. Ni lala goreng pat huruf ha. Cara tak payah li. Piak nak terang boleh kita terang dah. Lepas tu kita tengok resipi yang 3 kai crop salt prick dah. Cara guna cuba tengok dah. Mula kita buh minyak masuk dulu dah. Ni minyak ni boleh lebih sikit tak apa. Lepas tu tunggu minyak panas dulu. Sama taruh kita tunggu minyak panas ke kita mai ambil air kita gelomok dengan tepung peng top crop kita dulu dah. Gelomok we rata molek dah. Tak payah silut gopo, tak payah masuk rasa gopo dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita mai goreng dah. Apabila minyak kita panas dah ke, kita ambil air kita gelomok dengan tepung pan top crop ni buh masuk dah. Air ni moleknya kita buh ketu-ketu. Jangan buh kali bet tu takut punah minyak habuk-habuk je turun dah. Kosek-kosek sikit takut yo lekat koli dah. Api yang ni molek yo buka slow dah, jangan buka kuat takut air kita hitam tak molek tengok. Lepas tu kita tunggu biar air kita masak garing molek dulu dah. Apabila air kita masak kata garing kadar ni apa dah ni nampak ni. We atau crop dah. Apabila air kita garing molek dah kita boleh tangguk naik je dah. Air ni molek sejak minyak je dulu. Lepas tu kita minyak ni sipel dulu dah. Lepas tu kita mai tengok cara-cara buat sok je pula lagu mana. Mula-mula kali kita buh minyak masuk sikit je dah. Lepas tu kita buat air masuk.
Lepas tu kita bos sok cili. Sok cili ni kita pakai dalam 3-4 sudu masuk dah. Sikit sok cireh. Lepas tu sakar kita pakai dalam 2 sudu dah. Lepas tu becing ni sikit lah becing. Lepas tu acicak. Acicak kita pakai dalam 2 sudu lebih-lebih dah. Lepas buat kakas siap kita kucau-kucau kakas kita ni acur dulu dah. Kalau piak kena menu beg ni tak. Tolong at kelai kecil ikut kita tak dah. Ni sok kita acur kadang ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak tu tengok rasa lah anda. Kalau rasa sedap dah tak masing manis ada sikit-sikit tu bakal boleh lah. Lepas tu kita ambil tepung jagung pacuk air. Kucau-kucau acur molek dulu dah. Lepas tu kita bos dah, kita bos sikit-sikit kucau-kucau tengok je pekat kau dah mana dah. Jangan bos kaligus takut biar kita bos kaligus pekat dah tak boleh makan pula dah. Ni pekat kau dah ni boleh dah ni. Lepas tu kita ambil air kita goreng sat ni kita bos masuk. Lepas tu kita goreng gelomak wisok ngak air tu rata molek dah. Menu ni nak ngatah pun boleh, nak makan nasi pun boleh. Gelomak tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh tangguk pun pinggir dah. Ni tengok nampak sedap tak cuba komen royak tik. Lepas tu roi ngakau masuk atas dah. Kai crab sopit kita sudah dah. Biar nak terah boleh kita terah.